Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Arlina Sabrina, wartawan TVPSS SMK Sanzek. Pada 17 Februari 2025 iaitu hari pertama sesi persekolahan bagi 2025 dan 2026, pelbagai aktiviti menarik telah diadakan sepanjang minggu ini. Mari sama-sama kita saksikan aktiviti ini dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurdiana, wartawan TVPSS SMK Sanzek. Bersama saya merupakan Cikgu Nurul Husna, Ketua Guru Unit Bimbingan dan Kaunseling. Baiklah Cikgu, saya ada beberapa soalan untuk Cikgu. Soalan pertama, apakah peranan Unit Bimbingan dan Kaunseling dalam menyambut murid baharu? Okey, terima kasih wartawan TVPSS. Okey, peranan Unit Bimbingan dan Kaunseling semasa minggu orientasi adalah sangat penting, di mana pihak Unit Bimbingan dan Kaunseling akan mengadakan sesi orientasi bagi murid tingkatan 1 dengan untuk memperkenalkan murid-murid baharu ini kepada suasana baharu sekolah, persekitaran sekolah, guru-guru serta rakan-rakan yang baharulah. Yang kedua, kami juga akan memperkenalkan segala aktiviti kurikulum dan persekitaran sekolah ataupun kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah kepada murid-murid baharu ini. Baiklah Cikgu, terima kasih. Soalan seterusnya, bagaimana Unit Bimbingan dan Kaunseling menangani isu murid yang mengalami kesukaran, menyesuaikan diri atau masalah emosi dalam minggu pertama persekolahan? Okay. Seperti yang kita tahu, kalau murid baharu ni dia macam agak sukar untuk menyesuaikan diri. Jadi pihak Unit Bimbingan Kaunseling telah menyediakan beberapa inisiatif untuk membantu murid-murid baharu ini dalam menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah baru, di mana kami akan mengadakan sesi kaunseling individu di mana kita akan mendengar apa permasalahan murid baharu ini dan kita akan cuba bantu selesaikan masalah yang dialami mereka. Yang kedua, kita akan mengadakan sesi kaunseling kelompok di mana kita akan panggil beberapa orang murid baharu yang mengalami masalah yang sama dengan kawan-kawan yang lain dan kita akan berkongsi cerita dan pengalaman masing-masing. Yang ketiga juga, kita akan mengadakan program-program yang sesuai untuk supaya murid baharu ini rasa dihargai, diterima dan dapat menyesuaikan diri dengan kadar segera. Dan yang keempat, kita juga akan bekerjasama dengan ibu bapa murid untuk mengetahui latar belakang murid tersebut dan cara untuk kita selesaikan masalah mereka. Dan yang terakhir, kalaulah
inisiatif-inisiatif yang kita senaraikan tadi tidak berjaya, kita akan rujuk murid tersebut kepada kumpulan yang lebih pakar, contohnya pakar psikologi. Mungkin murid ini ada trauma-trauma yang telah dialami semasa mereka di sekolah rendah. Baiklah cikgu, terima kasih atas kesudian untuk diwawancara. Sama-sama. Dengan itu, berakhirlah sudah episod kita pada kali ini. Sampai berjumpa lagi di episod akan datang.